Pada zaman dahulu, Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah para zaman dahulu. Inilah para zaman dahulu. dah sampai. Uish, cantiknya. Kita nak buat apa kat sini, Aki? Ada hutan je. Kita nak naik bukit tu. Tapi, kena lalu hutan ni dulu. Aris suka daki bukit. Jom, Aki. Aris pernah daki bukit? Tak. Tapi ramai orang cakap seronok daki bukit. Nak bila sampai atas. Dapat tengok pemandangan yang cantik. Seluas-luasnya. Macam penat je nak naik. Lepas tu nak turun. 2 kali penat. Ara tak nak naik lah. Betul. Ara nak duduk bawah sorang-sorang. Nanti kalau ada hantu datang ke Ara, macam mana? Abang ni siapa nak takut-takutkan Ara? Siang hari mana ada hantu? Diam. Jaga tinggal aku bila dalam hutan. Ingat tu Ara. Ara, Aris, bila dalam hutan, bukan setakat langkah je berjaga-jaga. Mulut pun kena jaga. Jangan cakap bukan-bukan. Jangan tegur benda pelik-pelik. Faham? Faham lagi? Nah, buat tongkat naik ke atas. Dapat tongkat. Boleh jadi senjata juga, Ki. Aris, ingat pesan Aki tadi. Ya, Ki. Aki, penatlah. Apalah Ara ni? Jalan sikit dah penat. Tengok abang. Gelagah. Nah, minum. Kita rehat sini kejap. Aki buat apa? Tabur belerang supaya tak ada binatang berbisa datang. Terutamanya ular. Dalam hutan memang banyak ular. Ular? Takutnya. Ara duduk diam-diam. Aki ada satu cerita pasal mengapa ular sawa tidak berbisa. Nak dengar? Nak. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu, banyak ikan. Kalau penghuni hutan dapat makan ikan-ikan ni, alangkah seronoknya mereka. Kau kancil. Buat apa kau di sini? Ular sawa. Kau masih di sini? Mestilah. Selama-lamanya aku memang tinggal di tepi tasik ini. Tasik ini dah jadi aku punya. Jangan pentingkan diri sendiri, ular sawa. Apa salahnya kalau penghuni hutan cari makan di sini? Ikan pun banyak. Datanglah. Aku tak pernah menghalang. Kancil, kau lihat di sana. Ada
ada sebuah kampung yang tidak jauh pun dari tasik ini. Tapi orang kampung tak berani datang sebab ada ular sawa yang badan besar dan mempunyai racun yang sangat berbisa menjaga tasik ini. Mereka takut dengan aku. Mereka tahu sesiapa berani langkah kaki ke sini, ada je kesan tapak kaki, aku akan takluk. Nescaya orangnya akan terus mati. Hebat kan aku? Kau tak percaya? Nak tengok? Tak nak. Betul kan, Cik? Aku percaya cakap kau. Bagus. Nasib kau baik hari ni, Kancil. Aku lepaskan kau sebab aku sangat kenyang. Hai, kau pergi cepat dari sini sebelum aku tukar fikiran. Baik, aku pergi. Huh? Buat sementara waktu, kamu semua janganlah ke tasik itu. Hai, tapi aku geram nak makan ikan yang banyak di tasik itu. Ya, itu makanan aku juga. Sungai tu sumber air kita juga. Betul tu. Sepatutnya kita boleh ke tasik. Kita tak ganggu pun ular sawa tu. Tapi kita semua adalah makanan ular sawa tu. Itu yang bahaya. Kawan-kawan, tolong! Sana tu, ada penghuni hutan mati. Kaum aku pun ada yang mati. Mati? Mari kita pergi tengok. Di mana mereka yang mati tu? Sana, dekat dengan tasik. Tak jadilah pergi. Situ kan ada ular sawa yang berbisa. Takut. Betul tu. Tonton, ini kerja ular sawa. Mereka buat apa ke situ? Aku tak pasti. Sesat agaknya. Sah. Ular sawa punya kerja. Aku yang buat. Sedap daging rusa ni rupanya. Oh, patutlah kau kekenyangan tadi. Ya, daging arnab pun sedap juga. Baru tadi aku makan. Ups, sekarang aku dah kenyang. Kau terlepas lagi, Kancil. Sungguh kejam kau ular sawa. Sanggup kau bunuh penghuni hutan yang tak bersalah. Mentang-mentang bisa kau paling berbisa, habis semua kau jadikan mangsa. Ha? Aku perlu makan. Kalau takut kena makan, jangan pergi ke tasik itu. Ada ngerti? Kami tak pergi. Kami janji. Ular sawa, andai kata racun kau sudah tak berbisa lagi, macam mana? Aku buang je lah. Oh, macam tu. Dahlah. Aku nak balik ke sarang. Hai ular sawa, kenapa kau tinggalkan sarang kau dan masuk hutan? Kau tak risau ke tinggal tasik kau lama-lama? Nanti ada yang datang ceroboh. Macam mana? Berani? Siapa berani? Semua penghuni hutan tahu yang mereka tak boleh jejak ke tasik itu. Ada ke yang berani? Ada? Mana sia?
kecil. Ya, apa hal tercungap-cungap ni? Tasik. Ular sawah punya tempat. Kenapa dengan tasik aku? Ular sawah ada di sini. Gagak, bawa bertenang dan cakap jelas-jelas. Tadi aku nampak seorang manusia sedang cari kayu di hutan tepi tasik. Tiba-tiba dia ternampak banyak ikan di dalam tasik. Lalu ditangkapnya dan bawa pulang. Hah? Apa? Mengapa air tasik tidak lagi jernih? Ikan pun dah berkurangan. Macam tapak kaki manusia. Mana? Tu. Rasakan. Sudah pasti dia akan mati terus. Malang sungguh nasib manusia ni. Agak-agaknya dah mati ke belum manusia tu? Macam mana aku nak tahu? Gagak! Oh, Gagak! Inilah! Apa hal? Tolong aku. Kedengaran riuh rendah dari kampung sana. Aku nak kau ke sana dan tengok apa hal. Aku baru balik dari sana. Memang satu kampung riuh rendah. Mereka sedang berkenduri. Kenduri kematian? Tak, kenduri kesyukuran. Orang kampung bersukaria kerana dapat banyak ikan dari tasik kau ni. Kau biar betul Kakak? Ya, betul. Aku pun baru datang dari sana. Mereka semua sekarang sedang bergembira. Apa? Kenduri kesyukuran? Bukankah orang yang tangkap ikan tu dah mati? Aku dah patuk berkali-kali kesan tapak kakinya. Tak mati. Elok je hidup. Dia sedang menari-nari lagi. Tidak! Tak mungkin dia boleh hidup. Patukan aku, walaupun pada kesan tapak kaki, ianya sangat berbisa. Manusia itu akan mati. Aku tak percaya. Aku nak tengok sendiri. Kalau dengar pun kau dah rasa marah, tengok depan-depan lagi buat kau sakit hati. Baik kau biarkan je. Betul tu. Mungkin bisa kau tu untuk penghuni hutan je. Dengan manusia tak menjadi. Tak! Racun bisaku untuk semua. Aku kecewa. Racunku sudah tidak berbisa lagi. Mesti kau malu kan? Apa lagi? Tunaikanlah apa yang kau kata dulu. Aku buang je lah.
asal ke? Tak! Kalau racun bisa dah tak berguna, buat apa disimpan lagi? Akhirnya, ulas sawa yang berbisa tiada lagi bisa. Begitulah nasib ulas sawa yang lagak, sombong, tewas dengan muslihat kancil. Wow! Jadi, begitulah ceritanya. Mengapa ulas sawa tidak berbisa? Tapi, tahu tak apa jadi pada muntah ular sawa tu? Apa jadi? Semua jenis ular, kala jengking, kebuan dan penyengat datang untuk mengambil racun tu. Babi pun nak juga, tapi ditepis oleh kerengga sambil mencekak pinggang. Sebab tu pinggang kerengga ramping. Kelakar lagi. Lepas tu, apa jadi lagi? Babi hutan terkejut lalu tersondol pokok. Maka kemeklah hidungnya sampai sekarang. Kerengga pula berjaya ambil sedikit muntah racun ular sawa tadi. Kemudian datang pula ulat bulu. Muntah ular tinggal sisa. Ulat bulu pun bergolek-golek atas baki muntah tu. Hinggalah semua melekat pada tubuhnya. Patutlah ulat bulu berbisa. Pegang je gatal-gatal. Begitulah hawan-hawan ini mendapatkan bisa mereka. Aduh, sakitnya. Ish, tak padan dengan kecil. Sakit. Tahu kenapa semut gigit sakit? Sebab semut pun jilat muntah ular sawa kan? Bijak. Jangan jadi macam ular sawa tu. Akhirnya dipedaya oleh kancil dan gagak. Hilang semua bisa yang ada. Ibarat hidung sudah rampung, diatur orang. Maksudnya, orang bodoh sombong tak sedar dirinya dibodohkan orang lain. Aki, sekarang macam mana ular sawa tangkap mangsanya? Oh, ular sawa pelik je mangsanya sampai mati. Wah, macam tu pula. Dah, mari sambung jalan. Nanti lambat tak sampai-sampai. Semut. Nah. Enjit semut, siapa sakit naik atas? 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 2 3, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2 3, boleh ku cari. Mana nak sama dek oi? Abang seorang. Pisanglah emas, bawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutanglah emas, boleh dibayar. Hutanglah budi dek oi, dibawa mati. Enjit semut, siapa sakit naik atas? Enjit semut, siapa sakit naik atas?